Korang selalu sangat ganti bateri tapi baru je ganti bateri, tengok bateri dah kong dah. So ini adalah beberapa cara yang korang boleh buat untuk pastikan bateri korang ni tahan lama. Yang pertama, pastikan terminal bateri korang ni dalam keadaan yang bersih selalu. Sebab kalau terminal bateri korang ni ada kekotoran, benda tu pun boleh mengganggu korang punya jangka hayat bateri ni. So jangka hayat bateri korang ni akan jadi pendek. Yang kedua, janganlah cuai kalau bawa kereta tu bila parking malam, lagi-lagi malam, pastikanlah lampu kereta korang ni dah tutup baru korang off engine dan keluar. Sebab selalunya ramai benda ni adalah kesilapan yang common dalam masyarakat. Bila parking, rupanya dia lupa off lampu, tahu-tahu habis bateri dia. Seterusnya, korang boleh kerap uji korang punya ketahanan bateri ni. Korang boleh pergi ke bengkel dan minta appointment check pakai bateri tester, tengok bateri korang ni masih okey ke tidak. Dan yang terakhir adalah pasanglah bateri ni dengan betul. Pastikan korang pasang ni dia tak longgar. Sebab bila kalau korang longgar letak bateri ni, korang bawa kereta nanti bateri ni akan bergegar-gegar tau. Bila bergegar selalu, komponen-komponen dalam bateri ni akan mudah rosak dan menyebabkan jangka hayat bateri korang tu pendek.